وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua. Bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Kali ini saya ingin membawa anda menyelusuri sebuah dunia masa depan yang penuh misteri dan pengorbanan, iaitu Kapal Terakhir di Dunia, karya Temeh Abdullah. Buku ini mempunyai 3 siri dan saya akan kupaskan siri pertama dulu untuk kali ini, episod pertama untuk kali ini. Bayangkan dunia yang kita kenal sudah musnah akibat bencana hujan tahi bintang. Tengah kehancuran itu, sebuah kapal gergasi bernama Bukor menjadi tempat perlindungan, satu-satunya tempat perlindungan manusia. Di dalam kapal inilah mereka hidup terasing daripada dunia luar. Dibahagikan mengikut kategori dan peranan masing-masing. Namun di sebalik tembok besi yang seakan-akan menyelamatkan manusia itu, tersembunyi 1000 rahsia. Watak utamanya Arya hidup demi 2 perkara, iaitu Bokor dan keluarganya. Tetapi segala-galanya berubah apabila adiknya jatuh sakit dan bapanya pula didapati melanggar peraturan dalam kapal. Di sinilah dilema Arya bermula, antara menyelamatkan keluarga sendiri atau menjaga keamanan seluruh manusia dalam Bokor. Temeh Abdullah mengangkat satu persoalan yang sangat dalam. Apakah nilai kemanusiaan apabila dunia telah hilang arahnya? Novel ini bukan sekadar kisah science fiction, tetapi juga cerminan kepada dunia nyata. Bagaimana kuasa, kepercayaan dan kasih sayang sering diuji apabila manusia terdesak untuk hidup. Dengan gaya penulisan Temeh Abdullah yang penuh sinematik dan emosi, Temeh membawa pembaca mengembara dalam suasana yang gelap lagi menekan, namun tetap menyinarkan sebuah harapan. Dalam Bokor, setiap keputusan ada harganya. Setiap kesetiaan menuntut pengorbanan. Kapal Terakhir di Dunia ialah permulaan kepada siri yang menegang dan mendalam. Mengajak kita berfikir tentang keberanian, pengorbanan dan makna sebenar survival untuk hidup. Sekian resensi buku dari saya untuk kali ini. Hingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk lebih banyak resensi buku yang bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang jelas.